Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berbahas atau mengulas tentang genjatan senjata ini. Bermulanya adalah Iran meminta untuk perhentikan perangan segera dan maksudnya tidak akan disambung lagi. Tetapi pihak Amerika Syarikat pula, dia tidak diumumkan perhentian peperangan habis-habisan. Dikatakan ceasefire for 2 weeks. Maksudnya dalam masa 2 minggu lagi, kemungkinan besar akan dilanjutkan. Itu kemungkinan. Dan kemungkinan juga tidak disambung lagi. Tetapi yang kita boleh lihat di sini, Amerika Syarikat dan Donald Trump, kerana mereka mengalami tekanan dalaman dan luaran, itu maksudnya daripada rakyat Amerika sendiri dan daripada negara luar juga, satu dunia tekan Amerika untuk bermulakan, tak kisah genjatan senjata ke, berhentikan perangan ke, yang penting biar buka pintu selat Hormuz. Kerana bila ditutup ini, segala benda dah naik harga dan kerajaan masing-masing tidak ada kemampuan untuk diteruskan ataupun dilanjutkan peperangan ini. Jadi pihak Amerika kerana tekanan, dia terpaksa terima perkara itu dan dia akan mencarikan cara lain ataupun jalan lain untuk menggantikan pintu selat Hormuz. Dan kerana juga satu lagi, keraguan ataupun ketakutan yang dialami oleh pihak Amerika Syarikat pun satu, sebab Iran telah diugukkan Amerika dan Israel, kalau kau menyerangkan industri dan tempat-tempat energi yang dimiliki oleh kerajaan Iran sendiri, Iran akan diminta daripada kawan baiknya ataupun orang kata sekutunya, itu adalah Yaman, Husi, untuk menutupkan pintu sempadan Bab Al-Mandeb. Apa maksudnya ditutup pintu Bab Al-Mandeb? Maksudnya 2 pintu sempadan lautan telah ditutup dan tiada barang yang akan masuk keluar. Maksudnya ekonomi akan kau-kau hilang ataupun jadi mampoi. Di Amerika, kerana pun dia dah kerugian mata wang yang terlalu besar kan, dan banyak benda yang dah dipastikan mereka dah mengalami kekalahan, kelemahan apa. Yang saya nampak Amerika bercuba untuk memulihkan diri semula selama 2 minggu. Dan ada juga perkara yang diorang bocorkan semalam dulu, apabila Amerika telah berjaya dikatakan menselamatkan seorang kru yang bekerja sebagai pilot pesawat berjuang. Dikatakan mereka itu adalah operasi untuk tutup satu perkara yang lain. Apa perkara itu? Adalah mereka mencarikan tempat simpanan uranium yang dimiliki oleh pihak Iran. Jadi 2 minggu yang akan datang ini akan diputuskan adakah sama sekali pihak mana yang dah menang, pihak ini ataupun pihak yang tu. Kita akan lihat dan tonton sampai 2 minggu lagi dan kita tengok macam mana keadaan akan bermula lagi.